Okey, kalau kita akan terus dulu sahaja ke apa nama tu, ke slide saya. Kalau tak nampak bagi tahu saya nak teruskan saja. Okey, saya padam dulu kamera saya takut dia slow Okey, apa pun suara saya boleh boleh dengar tu okeylah kalau tak boleh bagi tahu Jadi hari ini kita akan cover satu topik yang dipanggil falsafah dalam kehidupan. Pada minggu lepas kita lihat apa dia dikatakan falsafah dari segi negara kita kita fokuskan dulu kita punya pelajaran berkaitan dengan falsafah ini kepada penggunaan kita di dalam Malaysia. Jadi kita ini di dalam universiti tempat belajar, jadi kita berpandukan kepada falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan negara. Daripada falsafah pendidikan negara ini, kita berpegang kepada rukun negara dengan tujuan kita boleh mencapai kesejahteraan. Jadi ramai yang dah bagi input, saya cuma reply 2 saja sebab saya lihat yang lain-lain itu semua bagi input. Terima kasih. Input berkaitan dengan soalan saya di dalam UKM Folio jadi itu yang dikatakan falsafah negara, falsafah kesejahteraan negara. Pada hari ini kita akan lihat tentang falsafah dalam kehidupan. Okey. Jadi falsafah dalam kehidupan ini besar sikit ni Okey. Kita akan lihat hasil pembelajaran hari ini. Harapannya anda semua akan dapat menjelaskan perkembangan disiplin ilmu falsafah. Ada banyak disiplin ni ilmu falsafah serta pembahagian ilmu falsafah iaitu kepada falsafah teoretikal dan falsafah praktikal. Kita bagikan kepada 2 saja. Teoretikal ataupun nazariyah dan praktikal ataupun amaliyah. Amal, praktikal. Kemudian kita punya hasil pembelajaran juga harapannya anda akan dapat menghuraikan cabang-cabang utama falsafah teoretikal dan falsafah praktikal ini dan menganalisa perkembangan dan kemunculan terbaru dalam dunia falsafah. Okey. Jadi saya fokuskan fikiran anda sekarang ini kita akan lihat falsafah yang telah wujud dari zaman dahulu lagi sehinggalah ke falsafah yang akan datang di mana falsafah ini boleh berubah-ubah. Okey, jelas itu Okey, kita lihat sedikit berkaitan dengan falsafah ini dan pagi tadi ada juga saya bagikan satu video. Saya harap anda semua dah tengoklah video itu Video yang berkaitan dengan falsafah punya introduction Okey. Falsafah kita kalau ikut dari segi kupasan bahasanya daripada bahasa Greek philosophia. Jadi philosophia ini adalah gabungan 2 perkataan iaitu philo dan sophia. Philo ini bermaksud cinta dan sophia ini bermaksud hikmah. Jadi falsafah ini adalah sesuatu yang kita katakan dia cintakan kepada hikmah. Jadi itu dikatakan filosofia, berasal perkataannya daripada Greek Kita banyak akan lihat berkaitan dengan Greek pasal pada dahulu kala banyak yang tertulis berkaitan falsafah ini daripada sumber-sumber Greek. Seterusnya di sebelah kanan skrin ini anda nampak juga beberapa definisi yang telah para pensyarah mengajar ini kumpulkan Satu daripadanya definisi daripada Kamus Dewan yang dikatakan falsafah ini adalah pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain. Ilmu falsafah macam tinggi sangatlah ni. Itu sebab bila seseorang itu belajar di universiti sehingga ke peringkat doktor falsafah,
dia sebenarnya menghasilkan satu falsafah dalam bidang pengetahuan dia. Okey? Jadi falsafah ni ilmu yang tinggi. Kemudian ada juga definisi seperti suatu penilaian kehidupan yang bersifat sistematik dan juga logik. Dia mesti bersifat sistematik dan logik. Okay? Kita tak semestinya setuju, ini cuma definisi falsafah. Dan kalau anda buka dekat dalam buku ataupun sekarang ni dekat dalam YouTube kan, macam-macam definisi lagi ada. Satu lagi definisi, dia kata falsafah ini berbentuk abstrak kerana falsafah merupakan suatu kaedah bagi mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep untuk menentukan kebenaran. Jadi kita nampak dekat sini, dia terkait dengan benda-benda benar. Ya. Kemudian satu lagi pula dia kata The Mother of Science. Dan ini sebenarnya satu buku ya. Dia membuat definisi mampu untuk merungkai segala pertanyaan dan dikatakan telah berkembang sejak 2500 tahun dahulu. Ya. Sebenarnya dari segi angka ini kurang tepatlah, sebenarnya dah lebih daripada itu lagi ya. Apapun, dia punya kata kunci dekat sini adalah kebenaran, sistematik, ilmu-ilmu tinggi dan juga logik. Okey, dan ada juga yang mengatakan bahawa menjawab kepada pertanyaan. Maknanya dia menimbulkan isu soalan. Itu dikatakan falsafah.